tuan ke Sorak Media. So sekarang kita buat vlog sikit untuk perlawanan Malaysia lawan Nepal. Tapi baru dapat cerita pasal FIFA hari ni nak game hari ni lah dapat ceritanya. So, aku agak ragu-ragu sama ada Harimau Malaya masih bernyawa lagi ke tak. Kita doa yang baik-baik lah. Weh, lama weh tak atas stadium. Datang-datang tahu player kena gantung lah. Kita bukan berdua, kita ramai. Hype sikit. Hype sikit. Hype sikit. Aizat. Hype. First time. Prediction 3-0 Malaysia 3 Nepal 0. Malaysia 2, Nepal 0. Malaysia 2, Nepal 0. 4-0. Ambitious. Aku rasa Malaysia menang tapi aku nak skor waiting lah, skor. 3-1 kot. Sama lah, 3-1. Mana satu daripada itu, jadi mana satu. Adakah ini kali terakhir kita tengok Malaysia main? Bulan 3 boleh ni. Lawan Vietnam. Itulah aku datang pun sebab tu. Kisah Malaysia kena best tahun. Hari ni mungkin game terakhir Malaysia dekat Bukit Jalil. Kita kena manfaatkannya. Hari merdeka tapi ref tak bagi foul. Hari dah buat macam ni tadi. Nampak macam tumit je. Oi, ni tak tukar lagi lah. Oi, Arif tak tukar. Oh, MVP kita. Aduh, injet pula. Awal lagi ni, baru 5 minit. Haikal Azim ganti. Boleh. Play Malaysia. Tukar baju pun. Mama. Substitution for Malaysia, player number 12, Arif Aiman, replaced by player 7, Faisal Hala. Ada gol ni 3-6 sekarang. 0-0 je. Aku dah mengantuk. Biasa lah Malaysia. Second half nak skor. Jangan jadi cari tu lah. Kena perlukan Nepal skor dulu baru boleh skor balik. Kalau dia skor ni mesti dia siu tu. Dah jadi tradisi Malaysia. Second half baru nak buat skor. Harapnya second half je lagi skor lah. Kan? Aduh, lepas tu hari ni nampak referee pun macam Haris. Tadi nampak macam goyang, macam nak kena tukar prediction. Tapi tak apa, kita strong bro. Second half 4 gol. Tengok MVP tak ada. Remeh tak ada susah. Tak ada game. Tak boleh bagi bola bawah, tak boleh. Apa lagi dia nak? Naikkan dah. Member boleh assist tapi tak boleh score. Kalau tak dia dah man of the match. 1 assist 1 gol kot. Oi, sikit lagi. Ubah. Sikit lagi. Go. Dah last minute dah. Baru dapat. Kamera. Kamera. Saya predict paling salah lah rasanya. 4-0 tapi result 1-0 je. Jadi tak apalah nak buat macam mana kan. Okay, jumpa lagi 2 tahun. Harap tak nak sampai 2 tahun tapi dah ke arah situ dah sekarang ni. Kan? Jumpa lagi 2 tahun dah. 2 tahun lagi ya? 2 tahun. Lagi 2 tahun di. Sementara 2 tahun ni tu nak layan bola apa tu?
Kita layan lah Liga Amatur. Liga Amatur. Perak. Itu pun takut kena ban juga Tak Liga-Liga ni. boleh lingkup je lah bola Malaysia. Kita main FPL je lah lepas ni. Lepas ni aku akan kenal nama-nama player EPL.